Nama sebenar beliau adalah Muhammad Iqbal bin Zain Al-Jawhari, yang berasal daripada Luang Johor. Selepas aslinya menyambung pengajian di Patan Thailand selama 2 tahun dan melanjutkan pelajaran dalam bidang tafsir, hadis dan perbandingan agama di Johannesburg, yakni di South Africa selama 7 tahun. Dan seterusnya melanjutkan pengajian dalam bidang syariat, tasawuf dan tafakuh fikih di Darul Mustafa Hadramaut, Yaman, selama 3 tahun. Dan sekarang sedang mengikuti pengajian jurusan master di tesis UTM Jalan Semarak dan bidang Islamic Filosofi, Thought and Science, yang sampai menjadi panel pemimpin Majlis Taklim Darul Hadith di Lembah Keramat, Kuala Lumpur. Tanpa membuang masa, dan kami sangat rindukan kedatangan Tuan Guru, dan mudah-mudahan pada setiap insan yang hadir mendapat manfaat daripada apa yang Guru disampaikan. Pada tetap dalam bersyukur. Innalhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا والساعة كهاتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أما بعد. Jadi alhamdulillah, teman-teman syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita pada malam yang mulia ini, pada malam yang penuh barakah, dengan penuh kesejahteraan, dengan penuh keamanan dalam Masjid Al-Amariyah. Kita bertafakur dan kita beroptimistik dengan nama masjid ini Al-Amariyah. Semoga kita memperoleh keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari pertama kita melangkah ke alam barzakh. Keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala apabila kita berhadapan dengan malaikat munkar dan nakir. Keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala apabila kita melangkah kepada mahsyar yang penuh dengan kedahsyatan dan juga huru-hara, dan juga keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala apabila kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari perhisaban kelak. Keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala apabila akan ditimbang, akan dihisab amalan-amalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan segala urusan perhisaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala apabila melintas setiap syarat. Semoga keselamatan dan keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melihat wajah kekasih kita yang amat kita rindui, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diberi kemuliaan, kemudian kita diberi minum daripada tangan mubarak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada telaga Kausarnya. Semoga keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memperolehi keamanan yang kekal abadi oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita semua insya-Allah, dan ke atas seluruh daripada ahli keluarga kita. Keamanan di dunia sehingga masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, tempat yang kita idamkan, tempat yang kita impikan, tempat yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang manusia itu untuk dia melangkah daripada suatu alam dunia ke alam barzakh, ke alam akhirat, melangkah satu stesen daripada satu stesen ke stesen yang lain, daripada satu alam pada satu alam yang lain. Maka untuk perpindahan daripada alam dunia ini ke alam yang berikutnya, ke stesen yang berikutnya adalah melalui kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Setiap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan merasai maut. Pasti nyawa mereka akan direntak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma hari ini kita tidak tahu bilakah hari terakhir kita di alam dunia ini dan bilakah agaknya hari pertama kita di alam akhirat. Dan kita tidak tahu sejauh mana lagi selama mana lagi yang nama kita ini sebagai insan, sebagai manusia, sebagai orang. Kita tidak tahu di detik ini nama kita ini boleh bertukar kepada jenazah. Orang sudah tidak panggil kita orang lagi. Orang panggil kita jenazah ataupun mayat. Detik itu kita tidak tahu. Dan setiap yang bernyawa, setiap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang berada di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan umur mereka, telah tetapkan usia mereka dan tempoh jangka hayat mereka. Termasuklah seluruh dunia ini. 7 petala langit dan 7 petala bumi adalah dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sekecil-kecil makhluk, daripada semua, daripada serangga, daripada sekecil-kecil makhluk, pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala meliputi segalanya. Sehingga pada pentadbiran seluruh alam, sehingga langit yang ketujuh, sehingga malaikat Israfil alaihi salam yang begitu besar sekali, hadis mengatakan bahawa malaikat Jibril alaihi salam itu yang mana jika sebelah sayapnya dibuka akan menutupi seluruh barat, dan jika sebelah lagi sayapnya dibuka akan menutupi seluruh timur. Begitu hebat ciptaan Jibril alaihi salam ini. Jika berada di atas malaikat Israfil alaihi salam yang tugasnya mulutnya sentiasa berada di mulut trompet yang Allah SWT ciptakan, trompet sangkakala. Trompet sangkakala ini sentiasa berada di mulut malaikat Israfil alaihi salam. Begitu besar malaikat Israfil, yang mana malaikat Jibril alaihi salam boleh berjalan di atas bibir malaikat Israfil alaihi salam. Yang mana dengan sekali tiupan daripada malaikat Israfil alaihi salam boleh menggegarkan dunia ini, boleh mematikan seluruh makhluk. Dan sekali lagi tiupan daripada malaikat Israfil alaihi salam boleh menghancurkan seluruh 7 petala langit dan 7 petala bumi. Begitu hebatnya malaikat Israfil alaihi salam. Tetapi malaikat Israfil alaihi salam juga ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai usia, mempunyai tempoh jangka hayat, umurnya juga akan habis suatu hari nanti. Allah Subhanahu Wa Taala akan memerintahkan malaikat maut untuk merentap nyawa malaikat Israfil alaihi salam. Alhamdulillah, hari ini kita telah duduk dalam satu majlis yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah muliakan orang yang berilmu ini. Mereka adalah pewarisi pusaka Nabi Muhammad SAW. Mereka mewarisi seseorang itu bagaimana perasaan kegembiraan jika dia mewarisi harta pusaka daripada orang tuanya tanpa dia perlu bekerja keras. Bagaimana kegembiraan seorang itu mendapat warisan harta pusaka daripada keluarganya. Dan bagaimana jika seseorang itu mendapat warisan pusaka daripada penghulu kepada seluruh makhluk, itu Nabi Muhammad SAW. Dan peluang untuk meraih harta pusaka itu masih terbuka lagi kepada seluruh umat sampai akhir zaman, untuk mempustakai warisan Nabi Muhammad SAW, iaitu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang disampaikan yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesiapa yang mengambil bahagian daripada warisan pusaka Nabi Muhammad SAW, maka baginda mengatakan dia telah mendapat bahagian dan keuntungan yang besar daripada warisan dan pusaka itu. Dan itu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apabila beliau memasuki ke dalam pasar dan melihat beberapa orang lelaki sedang duduk-duduk di pasar, mengatakan harta pusaka Nabi SAW sedang dibagi-bagikan di masjid yang masih berada di sini. Maka para sahabat dan lelaki yang berada di pasar semuanya berpusu-pusu berlumba-lumba menuju ke masjid untuk mendapatkan pengagihan harta pusaka Nabi Muhammad SAW. Apabila mereka sampai di masjid, mereka melihat tidak ada pengagihan harta pusaka. Maka
enjoy di dalam taman syurga ini, kerana Nabi Muhammad SAW mengatakan apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka hendaklah kamu nikmati, hendaklah kamu menghargai dan meraih apa saja kenikmatan yang berada dalam taman syurga itu. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah taman-taman syurga itu? Nabi Muhammad SAW mengatakan, halaqah yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dan riwayat yang lain mengatakan halaqah yang mempelajari ilmu di dalamnya. Maka hari ini insya-Allah kita akan membicarakan mengenai tanda-tanda kiamat. Bagaimana umur dunia ini yang suatu hari telah diberitakan kepada kita oleh Quran dan Nabi Muhammad SAW bahawa umur dunia ini akan habis, akan hancur. Dunia ini akan lebur. Seluruh makhluk yang berada di antara 7 petala langit dan 7 petala bumi, segalanya akan hancur. Dan ini adalah suatu zaman peralihan untuk menuju kepada satu zaman yang dipanggil sebagai padang mahsyar. Dan sebelum kita mengatakan alamatus saah, tanda-tanda kiamat, hari ini kita telah hidup pada satu zaman yang kita lihat tanda-tanda yang telah diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah amat relevan sekali apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ilmu mengenai tanda-tanda kiamat ini dipanggil sebagai eskatologi, suatu ilmu yang mengkaji mengenai pengakhiran usia sesuatu. Dan eskatologi di dalam Islam adalah sesuatu ilmu yang mengkaji mengenai tanda-tanda kiamat, seperti mana yang telah diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang berlaku, segala perkara yang akan berlaku sebelum berlakunya kiamat ini. Sebelum musnah di dunia ini, apa yang akan berlaku, apakah yang akan terjadi kepada nasib manusia, apa yang nasib yang akan berlaku kepada umat Islam, apakah nasib yang akan berlaku kepada orang-orang kafir. Kemudian apa pula yang berlaku setelah berlaku kiamat. Dan ini semua ada satu perbahasan dalam epistemologinya dipanggil sebagai eskatologi. Tanda-tanda kiamat seperti mana yang telah diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW, kiamat adalah satu perkara yang besar sekali. Apabila ia peristiwa yang besar, maka ini ada alamat, ada tanda-tanda, ada sains, supaya umat ini mereka faham bahawa mereka sedang hidup pada satu zaman yang mana hari penghujung sudah hampir dekat, yang mana setiap detik yang berlalu ini, setiap saat yang berjalan, setiap detik jam-jam yang berjalan mendekatkan kita kepada kiamat itu. Sama ada kita akan merasai kiamat yang besar itu ataupun kiamat yang kecil. Dan hari ini kita akan bicarakan kiamat yang besar, apa kata tanda. Kalau kiamat yang kecil yang diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW, idza mata ahadukum qamat qiyamatuhu. Apabila salah seorang daripada kamu meninggal dunia, bila salah seorang daripada kamu wafat atau mati, maka telah berlakunya kiamat untuk diri. Kiamat untuk diri itulah kematian. Kafa bil mauti wa'izan. Kata Nabi Muhammad SAW, maut itu sudah cukup untuk menjadi guru seseorang. Maut itu, kematian itu sudah cukup untuk menjadi pentarbiah seorang, untuk mendidik jiwa seseorang. Kiamat yang diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW mempunyai tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Dan ulama mengatakan tanda-tanda kecil yang telah diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW sekarang ini sudah terpampang, sudah jelas, sudah muncul, sudah zahir, sehingga tidak terbaki walaupun satu daripada tanda-tanda kecil alamat kiamat seperti mana yang telah diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW. Dan umat pada masa ini, ulama mengatakan kita sedang menunggu zahirnya dan munculnya tanda-tanda besar kiamat yang diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW. Ada 10 tanda kiamat yang besar, dan ianya akan berlaku pada masa yang sangat-sangat hampir sekali dengan waktu kiamat. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, begitu pentingnya alamat kiamat, ilmu mengenai alamat kiamat ini. Dalam satu hadis yang penting, Nabi Muhammad SAW mengatakan, hadis ini dikenali sebagai hadis Jibril.
yang mana suatu hari Jibril alaihi salam telah menyerupai seorang lelaki berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, apakah itu iman?" Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa iman ada 6 perkara seperti mana yang kita ketahui. Dan yang terakhir adalah akidah dan juga keimanan kita kepada hari kiamat. Dan ini adalah ilmu yang kita sedang bincang kali ini adalah salah satu bentuk pengkajian ataupun perbahasan ilmiah, salah satu perbahasan falsafah yang bersumber dari Quran, yang berada dalam khazanah ilmu agama Islam kita. Ilmu mengenai akhir zaman adalah satu bentuk cabang falsafah ataupun salah satu cabang ilmu yang berasal daripada akidah agama Islam itu sendiri. Asal daripada ketauhidan, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sempurna selagi keimanan kita yang jatuh kepada tanda hari kiamat. Dan untuk mengenai kiamat ini, Nabi Muhammad SAW dengan sabdaan-sabdaan dan hadis-hadisnya telah memberitahu, adakah kamu sekarang ini berada di akhir zaman yang bagaimana? Akhir zaman permulaan, pertengahan ataupun penghujung? Bentar lagi kita akan bincangkan satu persatu insya-Allah. Kemudian Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah itu Islam? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan 5 perkara rukun Islam seperti mana yang kita ketahui. Kemudian Jibril alaihi salam bertanya lagi, apakah itu ihsan? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan adalah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika kamu tidak mampu untuk berbuat demikian, maka kamu hendaklah yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat kamu. Ini adalah satu martabat ihsan. Seorang itu beribadah dengan menghadirkan kerohanian, menghadirkan hatinya, menghadirkan jiwa, kehuduran hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menghadirkan hakikat setiap amalan yang dilakukan. Dengan martabat ihsan dilakukan suatu amalan yang terbaik, kualiti yang terbaik untuk ditunjukkan, dipertunjukkan, dipamerkan kepada siapa? Bukan kepada makhluk, tapi kepada Allah Rabbul Alamin. Baik, biasanya kita sentiasa mendiskuskan hadis Jibril ini sekali ini, yang mana ulama menyimpulkan daripada hadis Jibril ini suatu kaedah yang besar sekali dalam agama kita, yang mana di dalamnya dapat diistimbat ataupun dikeluarkan ilmu yang besar mengenai rukun agama Islam. Dalam Islam, agama kita ada berapa rukun agama? Ada berapa rukun agama dalam agama kita? Ulama mengatakan ada 3 rukun agama. Yang pertama sekali rukun iman. Yang ketiga, yang kedua rukun agama adalah rukun Islam. Yang ketiga rukun agama adalah ihsan. Maka ianya adalah intipati kepada agama kita, intipati kepada agama kita. Maka setiap individu, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ilmu yang dari Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW telah menampakkan ilmu itu dari satu generasi ke satu generasi dengan cara yang bersanad, dengan cara yang berantaian, tidak putus-putus, sambung menyambung daripada satu guru, daripada dada guru kepada dada anak murid itu kemudian menyampaikan daripada dada ke dada, ilmu itu disampaikan dengan talaqi, dengan bersemuka antara anak murid dan juga guru itu. Dan ini adalah tradisi pembelajaran dalam agama Islam ini yang merupakan satu keistimewaan dalam agama kita, yang agama lain tidak mempunyai tradisi keilmuan yang seperti ini. Ilmu mereka tidak dijaga dan tidak dipelihara seperti mana di dalam Islam dipelihara. Ilmu bukan diambil hanya membaca buku atau membaca internet, tetapi kemurnian dan keaslian, kesahihan agama Islam itu, kefahaman dan manhajnya dijaga apabila ini diambil daripada dada, bersemuka antara anak murid dengan guru, anak murid dengan guru sehingga anak murid yang terakhir itu mengetahui silsilah keilmuan dan latar belakang guru-guru yang mempunyai sangat perantaian dalam ilmu. Beliau belajar daripada siapa, gurunya pula belajar daripada siapa, gurunya belajar daripada siapa. Dan ini perantaian. Jadi ini adalah rukun agama
iman, Islam dan ihsan. Tetapi pada ketika ini, oleh kerana ianya adalah suatu perbahasan yang bersumberkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW, maka ini bersifat dinamik. Maka ada seorang ulama daripada Yaman, seorang ilmuwan, seorang pemikir dalam agama Islam, Al-Habib Abu Bakar Al-Adil, berasal dari kota Aden, daripada keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau banyak menyampaikan dakwah di sana, dan beliau mengatakan pada akhir usia dunia ini, pada apa yang kita telah berlaku dan pemerhatian para ulama dengan peristiwa semasa yang berlaku di dunia tengah, di dunia Arab, di dunia Barat, di dunia Timur, maka ulama telah melihat dengan basirah mereka, dengan mata hati mereka, dengan ilmu yang mereka dapat secara basirah daripada kajian mereka dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Kita telah berada dalam satu zaman yang krisis berlaku di sana sini, dan kita benar-benar berada dalam satu keadaan yang genting sekali. Kita adalah umat akhir zaman, tapi kita berada di satu penghujung pada akhir zaman itu. Kerana hadis Nabi Muhammad SAW yang berberitakan tentang tanda-tanda kecil kiamat itu sebelum ini tidak pernah berlaku, tetapi kebelakangan beberapa tahun ini ianya berlaku. Ianya menjadi salah satu tanda bahawa penghampiran itu sudah semakin hampir. Dan ulama mengatakan yang sedemikian supaya manusia membuat persiapan, di samping membuat usahanya di atas asbab, di atas dunia ini, tetapi persiapan dan juga persediaan untuk menghadapi hari yang besar, fitnah yang besar yang akan didatangi oleh Dajjal. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebenaran kepada Dajjal ini untuk dia menguasai orang-orang di bumi ini. Dan itu adalah fitnah Dajjal yang terbesar sekali. Kita akan bincang tentang fitnah Dajjal, yang mana setiap Nabi daripada zaman Nabi Adam AS sehingga zaman Nabi Muhammad SAW, setiap Nabi datang akan mengingatkan umat mereka tentang besar fitnah Dajjal. Dan fitnah akbar min fitnah Dajjal, mafhum hadis Nabi Muhammad SAW, bahawa tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Ada riwayat yang mengatakan sebelum Dajjal yang sebenar itu keluar, akan ada Dajjal, iaitu Dajjal yang kecil. Sebelum munculnya Dajjal yang sebenar, mereka yang membawa ideologi Dajjal ini, mereka telah pun berada di atas muka bumi. Sebelum menyambut yang mereka katakan Dajjal ataupun sebagai Mesej besar. Apa yang disimpulkan oleh Al-Habib Abu Bakar ini juga daripada hadis yang sama, hadis Jibril tadi. Selepas Jibril AS bertanya kepada Nabi Muhammad SAW apakah itu ihsan, Nabi SAW memberikan jawapan yang tadi itu. Kemudian Jibril AS tidak berhenti pada ketika itu saja, tetapi Jibril AS meneruskan dengan pertanyaan, apakah tanda-tanda kiamat? Dan hadis yang sama, dalam masa yang sama, pada waktu yang sama. Dan para sahabat ketika mendengar, kerana ini berlaku di dalam Masjid Nabawi, maka Nabi Muhammad SAW kata tanda-tanda kiamat. Orang yang ditanya itu tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Ya, ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan Jibril AS lebih tahu tentang alamat kiamat daripada diri ini. Maka beliau mengatakan alamat kiamat itu adalah seorang ibu itu melahirkan keluarga sendiri. Yang antara alamat kiamat itu seorang yang asalnya berkaki ayam, yang asalnya tidak berpakaian, hidup miskin, orang badui, orang miskin. Tapi tiba-tiba orang-orang yang asalnya miskin ini, orang kampung ini, tiba-tiba menjadi kaya raya. Dan mereka juga yang membina, berlumba-lumba dalam membina bangunan pencakar langit. Dan ini telah diterangkan dengan jelas dalam hadis Nabi SAW. Dan hari ini kita telah perhatikan
pada kiamat telah diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW, jelas apa yang terjadi di antara itu. Dan ini adalah hadis sahih. Apabila manusia berlomba-lomba membina bangunan yang tertinggi di dunia, bangunan pencakaran ini, dan apa yang dikatakan Nabi Muhammad ini rukun yang keempat, kerana sesuai apabila kita katakan ini adalah sesuatu yang teknik, maka itu rukun agama yang keempat pada ketika ini yang patut setiap orang Islam mempelajarinya supaya dapat mengetahui film-film dan tipu daya yang sedang berlaku dalam dunia ini sebelum berlaku kiamat. Maka Alhamdulillah Allah Ta'ala yang mengatakan ianya adalah ilmu mengetahui tentang alamat-alamat kiamat. Kerana beliau mengatakan seorang yang mempelajari tentang ilmu mengenai akhir zaman, meneliti hadis-hadis mengenai alamat-alamat kiamat, seperti mana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, ini satu ilmu persiapan untuk diri, untuk dia memahami apa yang berlaku sekitar, apa yang berlaku pada dunia ini, berlaku kepada masyarakat, apa yang berlaku kepada orang Islam sekarang, apa yang berlaku kepada orang kafir. Maka dia akan dapat memahami dan dia supaya dia tidak terpengaruh dengan tipu daya yang akan datang yang lebih besar lagi, satu fitnah yang besar. Maka ini diperlukan untuk persiapan dan persediaan untuk menghadapi perkara yang besar. Al-Quran surah Al-Qamar diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iqtarabatis sa'ah wa syaqqa al-qamar. Telah dekat hari kiamat, hari sa'ah itu telah datang hampir. Wa syaqqa al-qamar, dan bulan akan terbelah. Bulan akan terpecah. Was-samaa'i dhatil buruj, idza asy-syamsu kuwirat, wa idza an-nujumu kadarat, wa idza al-jibalu suyirat, wa idza al-'isharu 'uttilat. Matahari akan digulungkan, idza an-nujumu kadarat, bintang-bintang akan berguguran, melendeng akan terpelanting, bumi akan bergoncang, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Bumi akan digoncangkan dengan segoncang-goncang, dan seluruh apa yang berada di dalam perut bumi akan dikeluarkan, dan manusia dalam keadaan mabuk ketika itu, padahal mereka bukan mabuk, tapi kan kedahsyatan hari kiamat. Dan mereka akan berkata ma laha, apa yang berlaku. Maka bumi akan menjawab, kami diperintahkan untuk membuat kegoncangan. Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, yushikul umamu an tad'al akalatu ila fas'atiha. Akan tiba suatu masa nanti yang mana orang-orang kafir akan panggil di antara mereka antara satu sama lain, akan datang bersatu untuk menghancurkan umat Islam. Seperti mana orang yang datang mengerumuni satu tanah dan mereka mengeroyok apa yang berada di dalam tanah itu. Mereka mengoyak dan mengeroyok, membantai apa saja yang berada dalam tanah tersebut. Begitu permisalan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Umat selain dari Islam mereka akan datang dan mereka sambil membantu